Tak ada sebuah negara pun yang tidak mampu Amerika patahkan di dunia, tuan-tuan. Tapi Amerika gagal mematahkan Iran. Kenapa? Kerana dia bukan kekuatan senjata sebenarnya yang membuatkan mereka bertahan sampai sekarang. Kalau tuan-tuan ikut global power punya comparison, Iran is nowhere. Iran is nowhere. Banding dengan Turki ke apa semua, Iran is nowhere. Yang pertama, sejak 1979 dia telah dikenakan sekatan-sekatan yang dahsyat tau tuan-tuan. Selepas digulingkan Shah Iran, naik Ayatollah Khomeini, dan tak lama lepas tu Amerika cocok-cocok negara Arab keliling ni semua. Proksi dia Saddam Hussein, tuan. Dia cocok Saddam Hussein suruh lawan Iran. Jadilah peperangan Iran dengan Iraq selama 8 tahun, 9 tahun. Dan seluruh negara Teluk ni, Timur Tengah ni semua bersatu. Kerana apa? Dibesar-besarkan cerita bahawa Syiah ni jahat lah, Syiah apa benda semua. Arab Saudi semua bagi duit semua kepada Iraq untuk jahanamkan